Mana Farihin ni? Dah pukul 10 pagi ni. Dari tadi saya tunggu dia. Hais, patutnya file audit tu dah siap daripada semalam lagi. Aduh lah, dia tu dah team leader kita. Mana dia ni? Ish. Dia hantar MC seminggu bos. Katanya ada slip dia tak boleh bangun langsung. Habis tu siapa nak siapkan kerja dia sekarang ni? Saya dah lama tunggu tahu tak? Hais, dan Azul ambil kerja ni sekarang. Ish. Baik bos. Good morning, Doktor. Doktor, bagi saya MC seminggu. Saya nak pergi healing ni. Saya stres lah dekat pejabat. Saya ada manis-manis ni untuk doktor. Senang je ni. Saya dah biasa handle care macam ni. Kerja ni petik jari je. Nah. Terima kasih, Doktor. Best lah macam ni boleh pergi holiday. Korang ni bukan Arin ke? Kenapa? Hari tu kan dia cakap dia slip dia sampai tak ada datang kerja. Kenapa sekarang kat airport? Kau main lagi cepat slip case. Biar betul. Ya. Nanti aku syarikat hidup-hidup guna MC palsu. Ya. Ini tak boleh jadi ni. Kita kira bersebahat kalau tak lapor. Nak lapor tak? Lapor lah. Jom kita lapor kat HR. Kenapa Puan? Nofahan, boleh awak jelaskan bagaimana seseorang yang mengalami slip disc kronik boleh pergi melancong pada waktu bekerja? Tapi Puan, itu gambar lama. Jangan nak menipu Farihin. Awak tahu tak, kesalahan awak ni sangat serius. Kami dah buat saya makan dengan klinik. Awak tahu tak, awak dah buat pemalsuan dokumen. Awak dipecat serta-merta. Mesti budak office yang report kan? Haish, habis aku ni. Assalamualaikum, Dr. Syafiq. Saya daripada pegawai SPRM. Sila ikut kami sekarang. Kamu telah ditahan atas pemberbitan sindiket pemalsuan dokumen perubatan berskala besar. Cik Farihin, awak ditahan di bawah Seksyen 18 atau SPRM 2009 kerana mengemukakan dokumen tuntutan yang mengandungi butiran palsu. Sila ikut kami untuk siasatan selanjutnya. Integriti bukan sekadar subjek akademik di atas kertas. Ia adalah maruah dan benteng dalam kerjaya kita. Sekali amanah dikhianati, masa depan anda akan musnah selamanya. Assalamualaikum, saya Aina Najah binti Mak Zin daripada kos Perakaunan. Okay, bersama saya hari ini. Amir Hamzah bin Zulkifli daripada kos Nunda. Okay, berdasarkan video yang Amir tengok tadi, apakah pendapat Amir tentang kesan tindakan Arin yang membeli MC palsu untuk healing terhadap emosi rakan sepasukan yang terpaksa menanggung beban kerja dia? Okay, first kali benda tu sangat, orang kata tidak adil lah, unfair kan, sebab bukan dia seorang je yang ada masalah. Betul. Bukan dia seorang je yang memerlukan healing, yang memerlukan rehat sebentar. Semua orang pun tekanan. So kita kena ada empathy lah dekat team member kita yang lain. Dia sepatutnya ada empathy terhadap team member lain. Bukan dia je yang menanggung semua kerja tu. Itu yang first saya rasa. And bila dia tak buat kerja dia, lagi bertimbul lah kerja-kerja kawan-kawan dia yang lain. So dia akan menambah beban kerja pada dia orang yang lain. So lagilah tambah stres yang orang lain yang stres. Orang lain pula. So bila dah jadi makin stres semua, produktiviti syarikat tu pun akan masalah contohnya kan. Itu akan bagi kesan lah kepada pendapatan syarikat tu ke apa. Macam tu lah. Terima kasih Amir untuk interview kali ini. Sama saya hari ini untuk interview yang seterusnya adalah
Nama saya Nur Syakila Alia binti Mazan daripada Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa. Okey, Alia, berdasarkan video yang Alia tengok, adakah tindakan Farah yang melaporkan penipuan Arin kepada HR wajar dicontohi ataupun adakah ia sekadar dianggap menjaga tepikan orang dalam budaya kerja kita? Pada pandangan saya, perbuatan melapor kepada pihak atasan kan sangat wajar dicontohi sebab ia merupakan satu tanggungjawab yang sangat baik dan juga boleh menunjukkan etika kerja yang penuh integriti, dan bagi saya dia bukanlah satu perbuatan yang menjaga tepikan orang sebab dengan tindakan ini kita akan dapat membasmi rasuah yang terjadi lah. Betul. Okey, terima kasih Alia. Terima kasih.